Tanjak Mahkota Alam. Nasihat hari ini. Orang gemuk, setiap hari dia akan buat amalan orang gemuk. Makan banyak, tidur, rehat. Orang miskin, setiap hari dia akan buat amalan orang miskin. Malas membaca, tengok Netflix, berkawan dengan kawan-kawan yang miskin, mengumpat orang kaya. Orang kaya dia akan buat amalan orang kaya. Membaca buku, melabur, berkawan dengan orang-orang yang kaya juga, tukar-tukar idea, menilai pasaran, memahami supply and demand. Penulis dia akan buat amalan orang menulis, kan? Dia akan menulis mungkin satu hari satu muka surat, setahun 360 muka surat, dah lama siap novel. Content creator dia akan buat amalan content creator. Dan ahli syurga akan buat amalan ahli syurga, tuan-tuan. Ahli neraka akan buat amalan ahli neraka. Jadi fikirkanlah setiap hari di mana kita, amalan siapa yang sedang kita lakukan, dan kenapa kita heran dengan result kalau kita sebenarnya berada di jalan itu. Fikirkanlah. Woha.